Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari Selasa. Okey, aku berharap hari ini adalah urusan terakhir aku berurusan di Hospital Tengku Jaafar Seremban. Sebab apa? Sebab aku dah penat. Okey, penat sangat-sangat. Seminggu 2 hari. Okey, seminggu 2 hari dan beberapa kali aku punya surat di reject and nak kena pergi menghadap ketua kampung pun semua. Penat geng. Okay, harap hari ni settle aku boleh kerja. Okay, let's go. Okay, alhamdulillah aku dah sampai Hospital Seremban. Dan populasi manusia di kawasan Seremban memang banyak. Memang ramai. Datang awal pun ramai. Aku parking teruk bawah sana tu. Okey, nak menaiki ke tempat tu aku perlu menapak. Tak dekat jauh. Center. Okey, kat sini. Belakang parking bertingkat tu. Belakang parking bertingkat atas sekali. Memang berkicap. Okey, harap dengan usaha yang aku buat ni untuk hari terakhir ni dia memudahkan segala urusan. Amin, insyaAllah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasamtu billahi wa waqfatu amrillah hasbiyallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Sengau. Tak tahu asal. Restung kot. Maybe. Okay, let's go. Seminggu baru settle daripada Baitul Mal, nilai diagnosis hospital HTJS settle. Alhamdulillah. Okay. Sekarang dalam pukul 9 lebih maulah kita pergi kerja. Finally